Makan burung kita kali ni. Wah, Masya Allah. Oh, the meat. Nak makan 2 orang ni. 2-3 orang ni. Banyak kemarin. Dia jamu kita kaki ayam. Ni kaki ayam. Kambing. Daging. Dia bantai bagi burung pula guys. Burung pula. Makan burung kita kali ni. Makan sup burung kita kali ni. Kita nak try sup, InsyaAllah. Kita tunggu perah Hassan Lima sikit. Baru je ligo. You like lemon? Yes. Lemon. Yes. Habibi. Oh, My brother. oh, lemon. Lemon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So much food today. So much food. And Enjoy. kejap lagi kita tunggu. Yo. Oh. Kejap lagi kita tunggu. Barang paling rare saya nak tunjuk kat korang. Ini dia. Alhamdulillah. Kita ada nasi, kita ada kambing, ada daging, ada ayam, kaki ayam, dan yang paling rare sekali, ingat dah ni rare dah. Yang paling rare sekali kita ada burung guys. Burung guys, sup burung. Tapi ingat ni rare dah. Wah. Ingat ni rare dah. Ni lagi rare. Tahu tak? Nasi ni daripada Harbin. Harbin ni dia duduk jauh guys. Memang jauh. Tempat dia sejuk beku. Kalau korang tengok yang ada kat China yang ada apa tu orang panggil glonso daripada ais apa semua tu kat Harbin lah. Ni tempat dia. Ni adalah nasi wangi dia. Yang padi huma dia. Ni berah dia putih cantik. Kita bau dia berah dia dulu. Wah. The smell very good. Yeah, very good. Berah ni dia kata memang payah nak dapat. Ni berah antara berah terbaik dekat kedai tu. Dia cakap kalau nak beli berah jangan beli kat lain, beli kat sini saja. Dia kata inilah special daripada Harbin. Berah nanti kita nak rasa berah daripada Harbin ni apa rasa dia. Okay guys. See you in the next video. Bismillah. Bismillah, yalla. Yallah.